tahu dah, ramai yang dah tahu kisah tentang Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur, kan? Itu antara tempat yang mana Nabi SAW berhijrah. Yang di Gua Thur tu Nabi Muhammad SAW dikejar oleh Bani Quraisy. Mereka nak bunuh Nabi, kan? Mereka nak bunuh Nabi SAW kerana masa tu Islam ni dah tersebar dah di Mekah. Jadi setiap kabilah tu mereka bincang, mereka nak bunuh Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar berhijrah, kan? Berhijrah, mereka sembunyi di Jabal Thur selama 3 hari 3 malam. Jadi antara yang terlibat dalam peristiwa tersebut Rasulullah sendiri, Sayyidina Abu Bakar, kemudian ada lagi dalam 3-4 orang, antaranya anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Abdullah binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Amir bin Amir bin Furaihah, kemudian Abdullah bin Uraiqi. Dalam ada 6 orang lebih kurang, 6 orang yang terlibat dalam peristiwa ni. Jadi sewaktu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di Jabal Thur, Gua Thur, Asma, anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar ni yang menghantar makanan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya. Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar naik turun gunung, naik turun Jabal Thur tu, kan? Dalam keadaannya mengandung, berusia 5 bulan, naik turun Jabal Thur hantar makanan. Itu pengorbanan mereka, kan? Perempuan pun hebat bukan main, kan? Tengah mengandung boleh naik bukit terus, naik bukit hantar makanan. Asma binti Abu Bakar hantar, dia naik bukit, dia pergi kat unta Nabi, sebab Nabi menyorok, kan? Jadi dia hantar, dia diikat dekat unta Nabi dan unta Sayyidina Abu Bakar diikat di situ, dan jadi dia Asma binti Abu Bakar ni, dia ambil kain dia koyak kain dia, diikat diikat bekal makanan tu di unta tu. Kemudian yang terlibat lagi antaranya anak Sayyidina Abu Bakar juga, iaitu Abdullah bin Abu Bakar. Beliau sebagai spy lah, tak kata. Dia spy, dia perhati kat kota Mekah tu, dia tengok kaum-kaum Quraisy ni macam mana, ada di mana dan sebagainya. Kemudian malam-malam dia pergi kat Nabi, dia beritahu, dia report, dia beritahu kat Nabi sekian. Tu tugas peranan Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian ada lagi Ammar, dia seorang pengembala kambing. Jadi jejak-jejak Rasulullah SAW dengan Nabi, dengan Sayyidina Abu Bakar tu, tapak kaki semua, dia bawa kambing yang lalu jalan tu juga. Jadi tapak kaki tu semua hilang, dia hilang ke jejak lah, kan? Mana road yang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tu lalu, dia pun lalu, dia bawa kambing. Nabi dia lalu lambat sikit lah, kan? Dia bawa kemudian, lepas tu dia hapuskan jejak-jejak tapak kaki Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ada seorang lagi yang terakhir itu Abdullah bin Uraiqi. Dia ni dia bukan orang Islam, dia tak Islam lagi macam tu, tapi dia seorang yang amanah lah. Dia menjadi kita kata penunjuk jalan kepada Nabi SAW. Sebab kebiasaannya masa nak hijrah ke Madinah, dia akan lalu jalan yang biasa orang lalu tu, Nabi tak lalu jalan tu, Nabi lalu jalan lain. Jadi Abdullah bin Uraiqi ni dia tahu jalan tu, jadi dia yang bawa Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Waktu bersembunyi tu, orang kafir lalu di gua tu, orang kafir tengok Rasulullah SAW. Tapi Allah Ta'ala bantu, Allah tutup dengan sarang labah-labah, dan ada juga sarang burung di situ, di depan pintu tu. Jadi orang kafir kata mustahil Muhammad masuk sini, sebab memang
penuh dengan sama labuh-labuhan. Kalau kita masuk mesti dia akan ada kesan sawang tu ni kan, sawang tu pelat lah kadang-kadang, hancur lah sawang tu, tapi sawang tu elok. Jadi orang kafir macam mustahil lah kata Muhammad masuk sini, tak masuk lah. Time tu Sayyidina Abu Bakar dah menangis lah, dia takut dah. Dah takut sangat dah. Jadi Rasulullah SAW tenangkan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah kata la tahzan innallaha ma'ana. Itulah ayat yang sampai sekarang ada dalam Al-Quran. Allah Taala sebandingkan dalam Al-Quran dan supaya bertenang dalam setiap keadaan. Allah Taala ada bersama kita insya-Allah. Jadi itu sedikit sebanyak persiapan kita. Jadi insya-Allah kita pun kena hayatilah semua benda yang hijrah Nabi, pengorbanan sahabat Rasulullah SAW kan. Tapi kita di zaman ni Islam dah tersebar luas kan. Hijrah kepada kita tu bukanlah hijrah yang kita perlu teruk-teruk macam Nabi dulu. Dan hijrah kepada kita ni kita kata hijrah atas diri kita lah kan. Kita perbaiki diri kita kan. Kita ingat kita bertambah, kita kata amalan-amalan kita kan. Kita kena fikir akhirat kita, dahulukan akhirat kita. Dunia ni kita tak terpisah kan. Dunia ni kemudian kita dahulukan akhirat kita kan. Kita kena mendalami ilmu agama kan. Kita kena banyak belajar lah, menuntut ilmu, cari ilmu, kena Allah SWT, kena Rasul, kena belajar hukum hakam dan sebagainya, perbaiki diri kita, latih diri kita, tambah amalan dan sebagainya. Ilmu fardhu ain, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Tasawuf tu penting, fiqh pun penting, semua penting, tapi antara tasawuf ni untuk kita jaga hati kita kan. Kita jaga hati kita, jangan sangka buruk dengan orang, jangan sangka buruk dengan Allah Ta'ala kan. Kena ada ihsan, kena ada rahmat dengan orang kan. Bila kita rahmat orang, Allah pun rahmat kita insya-Allah. Jadi tasawuf antara ilmu yang susah, antara ilmu yang susah sebab kita kena amal. Tasawuf ni kita kena mendidik hati kita kan. Kadang kita ni senang sangat tengok buruk orang kan, buruk sendiri kita susah nak tengok kan, kebanyakan macam tu. Jadi yang tu kita kena latih diri kita, istighfar banyak-banyak kan, ingat Nabi banyak, zikir kepada Allah SWT banyak, redha kita kepada Allah SWT macam mana kan. Kita diuji sekian-sekian kan, sakit dan sebagainya, ada ujian-ujian yang lain kan. Kita kena redha kepada Allah SWT. Sebab apa yang Allah Ta'ala atur kat kita ni, semua tu ialah kita kata jalan untuk kita ke syurga Allah SWT kan. Kalau benda tu baik, kita suka, Allah nak ajak kita supaya kita bersyukur. Tapi kalau benda tu tak elok, kita tak suka, yang tu Allah nak ajak kita bersabar. Jadi kedua-dua benda tu ialah jalan untuk kita ke syurga kan. Sabar dan syukur. Syukur ni kita kata Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa qalilun min ibadiy syakur. Maksudnya orang yang syukur ni sangat sikit lah dalam hamba Allah ni. Kita kata apa? Allah Ta'ala kata sangat sedikit golongan orang yang bersyukur ni kan. Macam sahabat cakap hari tu lah, bersyukur ni bukan cakap Alhamdulillah hari je kan, bukan Alhamdulillah je. Syukur ni kita kena sekali dengan perbuatan dan sebagainya lah. Kita kata kalau Allah uji, kena redha. Redha tu bersyukur lah tu kan. Kena jaga amanah, Allah bagi mata, Allah bagi mulut, Allah bagi telinga, kita kena gunakan untuk agama Allah Ta'ala kan. Mulut Allah Ta'ala bagi bukan untuk mengatakan orang, bukan untuk maki orang tak. Allah Ta'ala bagi untuk baca Quran, zikir, cakap kebaikan dan sebagainya. Samalah semua anggota-anggota kita kan, segala mungkin ada family kita, anak bini kita, semua tu amanah. Dan kita kena bersyukur dan kita kena tanggungjawab lah atas semua benda tu. Sebab nanti di akhirat Allah akan tanya kan, tanya Allah apa, semua tu Allah akan tanya benda-benda ni. Apa yang Allah pinjamkan kita, Allah Ta'ala akan tanya balik, Allah soal balik. Jadi insya-Allah jadi kita latih diri kita main Mekah ni kan, tanah suci ni kan. Kita banyakkan amalan kita. Kita pun tak lama lah, hari Rabu
Esok Selasa, Rabu tu nak ke Madinah lah. Kita nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi insya-Allah sama-samalah kita renungkan, kita muhasabah diri kita ada di sini. Kalau kita dah main jajuh dah, kita dah main penat-penat kan, duit pun dah habis banyak kan, kalau kita main sini main juga jadi rugi lah. Jadi kita banyakkan buat ibadat, iktikaf dalam masjid dan sebagainya, dan istighfar, solat-solat, taubat, solat hajat. Di sini tempat makbul, banyakkan doa di sini. Doa minta Allah Taala istiqamah kita dalam agama. Doa minta bila kita balik Malaysia ni kita istiqamah, kita boleh kita semangat untuk buat ibadat ni. Kita tak rasa malas balik Malaysia ni kan, itulah. Kalau di sini pun kita dah rasa malas, balik Malaysia lagi tak payah. Jadi kita kena lawan sikit lah, kena paksa. Tak ada jalan lain selain paksa. Kita nak buat apa pun, kalau kita minta amalan pun, Ustaz macam mana saya nak ni. Kalau tak ada paksa dalam diri tu, tak payahlah kita. Jadi kita perlu paksa diri kita, lawan hawa nafsu kita. Bila mana kita lawan hawa nafsu kita, kita taat Rasulullah SAW, taat Allah SWT, taat Rasulullah SAW, kita ni lagi mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita ni ikut hawa nafsu, kita ni lagi hina lagi daripada binatang. Binatang tak ada nafsu, kita ikut dia mereka lah. Kita ni ada nafsu. Binatang ni nafsu saja ya, mereka ikut dia mereka. Tapi kalau kita ikut nafsu, kalau kita ada akal. Kalau kita ikut nafsu, kita hina lagi lah daripada binatang. Kalau kita ikut kita taat Allah Rasul, kita ikut akal kita, baik-baik, InsyaAllah orang tu kita mula kita dalam malaikat. Sebab malaikat tak ada nafsu, malaikat dia cuma ibadah saja, tak ada dosa. Jadi kita ni boleh kontrol, boleh kawal hati kita. InsyaAllah, Alhamdulillah. Tapi benda tak mudah nak buat, semua dengan paksaan. Kita kena paksa diri kita lah. Orang tak boleh paksa kat kita. Kalau kita tak paksa diri kita, siapa nak paksa kat kita kan? Kita lah kena paksa sendiri kan. Jadi